Assalamualaikum. What is up guys? Welcome back channel Yusuf Simangkari. 2-0. Finally. Lama kita tunggu nak tengok Arsenal score daripada open play. And Arteta cakap kau nak sangat. Ni aku bagi kau 2 biji. 2-0 kemenangan Arsenal against Brighton. Main kat home, expectation patutnya selesa sebab Brighton baru datang daripada kena henyak dengan Manchester United. So kau kalah dengan team yang mana quote-unquote season ni orang punya expectation tak ada, orang sangat-sangat rendah. So kalau kau tanya aku, memang sejujurnya diorang sepatutnya rasa yang mana diorang akan down lah sebab kita tak sepatutnya kalah. So dah kehenyak confidence level. So jumpa Arsenal pula kena henyak lagi 2 biji. And itu sebenarnya kalau kau tanya aku agak bukanlah nasib, tapi macam Arsenal beruntung juga sebab first half aku rasa kalau Welbeck yang dapat chance tu, bro, Arsenal kena kicap lah. And Arsenal punya first half tak meyakinkan sangat dalam game ni lah. Walaupun ada banyak positif yang kena sembang, tapi di zaman mana expectation sangat-sangat tinggi kat Arsenal, semua team tengah tak perform, semua expectation akan cakap, oh Arteta kau kalah ni, Arteta kau kalah tu, kalau tak menang Arsenal tak menang, kalau tak Arsenal tak menang, banyak-banyak orang target Arsenal. So kita tahu Arsenal kena buat kerja ni dengan sempurna. So first half tu ada banyak improvement perlu dia buat, tapi tak mengejutkan sebenarnya. Kalau kau tengok line up Arsenal game season ni, benda yang paling obvious apa dia guys, season ni pula game ni, benda paling obvious apa dia guys, most of the players tak pernah main with each other pun. Kau tengok backline, Kepa, depan dia combination between Hincapié, Mosquera, 3 signing baru. Kau ingat senang ke nak bagi signing baru main sama-sama and perform sebab dia adalah defensive players termasuk keeper. So cara kita menilai defensive players punya performance adalah dengan clean sheet lah. Yes, kau concede banyak chance lah, tapi kalau kau chance tu tak concede kepada goal, maksudnya chance yang kau concede tu bukanlah chance yang berkualiti untuk opposition. Kira okey lah kan. And diorang berjaya buat benda tu. Kepa tak pernah main dengan Mosquera, dengan Hincapié, tak pernah main dengan Milo Skelly, tak pernah main dengan Ben White mat. 5-5 ni kalau letak sepanjang game pertama diorang 5-5 main sama-sama and clean sheet. Kau nak cakap sekarang ni Arsenal ada berapa clean sheet dah sekarang ni? Dalam 14 game 11 clean sheet. Bro, aku tak ingat bila kali terakhir dibuat dalam sejarah, sebab dalam 13 game hari tu 10 clean sheet pun dah pecah rekod. So Arsenal setiap game Arsenal masuk game dengan rekod baru. Oh, game team pertama dalam 14 game pertama in a season berapa clean sheet? Clean sheet 11 clean sheets. So benda sangat positif lah sebab kita ada English player Ben White, kita ada daripada academy player Milo Skelly. So kau kena faham backline yang clean sheet ni, yang tak pernah main sama ni, bukan hanya players yang kau beli je apa. Kepa pun 5 juta je mat. Faham tak? So bukanlah player yang kau splash money sangat pun. Mosquera pun berapa je, 12 juta 13 juta. Yang mahal Kepa mahal sikit lah. Tapi quality sebab kau tengok performance dia dalam ni, dia walaupun first game dia start, dia outshine Lewis Skelly, dia outshine Mosquera bagi aku lah. So itu ada benda yang positif. And aku tak tahu macam mana Arsenal cuba keep Hincapié berdasarkan performance ni. Kalau dia keep on tak dapat jadi first 11, ialah Gabriel dengan Saliba. So kau compete against quote-unquote world class defenders in this era kan. So agak suka untuk Hincapié, sayang lah. Tapi as long as keep positif, aku rasa Arteta akan keep on bagi dia chance. Sebab performance ni memang aku tengok pokok Palmer kena masa go for it. Sebab aku terfikir, aku memang rate kira Piero ni daripada dulu. And zaman dekat Leverkusen, aku tahu kenapa tak ada team go for dia. And tak ada South America rakus kot. Kalau kau dapat South America dekat defend, memang sedap. Aku tengok lah Romero dekat Tottenham Hotspur, and Gabriel Arsenal, masuk tambah seorang lagi Hincapié, lebih meyakinkan lah. And midfield je agak merunsing kan. Game ni kita dapat combination between Merino, Christian Nogard. And to be fair pada Nogard, member tak main berapa banyak game tu. Kau tak boleh expect dia masuk the best player in the world. Sebab masa pre-season, kalau kau tengok performance, kau boleh terima kata, okay Mamat ni, okay kau faham kenapa Arsenal go for dia. Stability, leadership, experience. Dia dah pernah main against Brighton zaman dia dekat Brentford dulu. Tapi game-game yang ni aku rasa expectation aku jugalah. Sebab aku rasa macam aku nak tengok daripada player-player yang midfield macam ni lebih kepada positifnya punya type of player yang mana create is one of the main things yang dia cuba buat atas padang, bukan hanya wujud dan cuba clearkan masalah. Tapi to be fair, aku rasa sebab Zubimendi pun dah letak ceiling yang sangat-sangat tinggi untuk that position. So Nogard masuk bila jauh gila gap tu, kau macam jauh sangat beza. So itu adalah negatif juga. Yang mana kalau apa-apa jadi kat Zubimendi, siapa yang nak main that position mat? Jam. Kau tengok apa jadi kat Liverpool. Gravenberch tak ada, kau paksa Szoboszlai main that role, kau paksa siapa-siapa je lah yang bukan profile sama. Alright, kau boleh letak Endo kat situ. Lagi lah, ada ibarat Endo dengan Gravenberch lah, langit bumi beza style of play kan.
Dia macam tu aku tengok Zubimendi dengan si Nogat ni. But aku percayakan Nogat sebab experience dia dalam Premier League. Itu kelebihan dia ada atas Endo lah. Endo pun still experience dengan Stuttgart, captain dan sebagainya, sama vibe dengan Nogat. Cuma dari segi experience dalam Liga, tu yang mahal. Macam dalam game ni kita jumpa against Brighton kan. So attacking wise, banyak benda yang unexpected dalam game ni. Max down start yang aku nak tengok sangat-sangat, yang mana aku expect pada last game dalam League Cup punya, tapi tak dapat tengok the start. Hari tu dah full lock sponsorship dia. Aku rasa Arteta takut kot tengok Mamat ni perform time hari tu. Time dia tak lock scholarship lagi, kena saut dengan tim lain aku rasa. Sebab dia main terbukti boleh main high level walaupun boleh 15. Tapi dalam game ni kita nampak Max Down main, walaupun cakap pasal penalty, lepas tu dapat tak bro, itu macam nampak sangat dia nak penalty tu. Chill tu. Dah aku tahu banyak kali cuba dapat season and daripada dia mula dapat chance hari tu, and banyak kali dia dapat pun bagi penalty kat Arsenal. Sebab aku rasa tu macam let lu tu macam nampak sangat. But yeah, other than that, Eze main belaki. Okay, aku suka combinations yang dia orang show buat dia. Combination tu sekali. Dan juga Merino, triangle yang orang buat tu cantik. Sebab tiga-tiga techie player yang technical punya style of play. And kita tengok forward Arsenal lagi ni guys, Harrison. So Anus ni aku rasa macam okay, aku rasa Arteta kan, apa yang dia cuma buat ni nak tunjuk kat Cik Obi Martin, yo, kau tengok apa jadi sekarang ni, nak sangat caw. Aku bagi Anus ni, aku rasa Anus mungkin member je kot dengan Martin ni, and dia akan cakap macam, yo, aku yang pergi MU dah duduk berapa season dah ni, and Sesko design, Højlund dah jual pun dia tak dapat persimen dia punya position lagi. Ada Zirkzee lagi kena compete. Sekali Anus yang mana aku lebih rekod saja lebih solid pun dah start untuk Arsenal kan. So tu mungkin aku sebab performance ni biasa. Aku rasa mesti ada sebenda sebab dah banyak striker dalam youth level ramai, tapi kenapa dia mesti ada sebab mana quality lah. Cuma nampak sangat dia tak ready lagi dalam high level lah. But keberanian Arteta untuk start dia, kerana tahu game ni against Premier League team yang mana kena menang untuk move on to the next round tau. Sebab Liverpool terciduk round ni. So maksudnya apa? Mesti solid lah dia punya capability. And Anus dengan Dauman. So itu aku tengok berani gila lah. So shout out dekat Arteta. Goal tu pun cantik gila. Goal combination between Merino, Eze, Luis Kelly, Ethan Nwaneri. This guy walaupun not the best game, deliver at highest level, score. Bukayo Saka last game performance not dekat par yang dia bisa selalu perform. Game ni dia masuk, dia perlukan gol macam ni lah, yang mana untuk bina confidence dia. Macam mana dia dapat itu 100 goal contributions, ambil penalty kan. So dia perlukan this type of goals. Sebab numbers dia is not the best, tapi kita tahu dia punya influence atas padang menakutkan defenders. Kau tengok goal dia sini time England hari tu pun kau boleh faham lah. So yeah, just another game. Move on to the next round against Crystal Palace. Sekali lagi favourite team Eze nak jumpa, tapi tanpa susah mat. Sebab kau tengok game Arsenal Palace hari tu, KG game ke bukannya game yang direct, memang open, asal senang nak build up plays ke apa. Tapi asalkan Arsenal ada kelebihan that set piece to positive side. But we'll see sejauh mana Arsenal boleh pergi dalam League Cup. Expectation aku korang kena menang, sebab Arteta dalam League Cup ni punya rekod agak teruk ke. It's about time untuk tukar.